Cuba tengok negeri lain ada bayar ke tak. Kalau di KL meter air pun kena bayar, bukan free. Ya, negeri lain pun meter kena bayar. Cuma sekarang ini, kenapa kena bayar? Untuk masukkan air ke pejabat menteri besar. Negeri lain, kalau nak masuk air, settle dekat pejabat air saja. Ini kena panjat pejabat menteri besar, kena beli borang RM30. Lepas tu kena bayar RM250. Dan benda itu tak selesai dalam tempoh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kena tunggu 1 bulan. Itu pun 1 bulan minimal. Jadi soalannya sekarang ni, kita nak memudahkan urusan. Sebab SUK ni hanya ada di Kota Baru. Tak ada di tempat-tempat jajahan Gua Musang. Tak ada dekat Kuala Kerai. Tak ada. Kalau kita nak masukkan air di Gua Musang, minta borang dekat pejabat AKSB daerah Gua Musang, dan borang tu kena bayar RM30. Bawa borang tu pergi ke pejabat SUK, balik, lepas tu kena pergi lagi. Jika beres, boleh ambil permit, bayar RM250. Bawa surat tu pergi ke pejabat AKSB. AKSB akan proses, itu belum tentu lulus. Kalau tak lulus, kena pergi lagi. Lepas tu kita nak suruh rakyat guna air. Kita nak suruh rakyat pakai air AKSB. AKSB jangan pakai air pergi tak terawat, AKSB terawat. Tapi proses untuk dapatkan air di Kelantan sangat-sangatlah dahsyat. Negeri lain kena bayar. Tak ada benda yang percuma. Cuma kaedahnya kenapa berbeza. Kenapa kena bagi ke pejabat menteri besar.